Kalau korang minat nak cari rumah yang ada space tanah dekat bahagian rumah dia, inilah rumahnya. Apapun kawasan bahagian depan rumah ni agak besar dan lapang. Jom kita masuk pada bahagian carport dia. Carport dia sejujurnya boleh muat satu biji kereta sebab dia ada tanah dekat bahagian tepi ni. Tanah ni anggaran dia lebih kurang 10 kaki, okey. Belah sana pun ada sikit bahagian dia. So, jom kita masuk pada bahagian dalam. Pintu dah siap dengan grill. Pintu kayu. Ini kawasan living hall dia. Living hall dia ni besar pun tak besar, kecil pun tak kecil. Kat sini korang boleh buat dining area. Ini kitchen area dia agak besar juga. Dah siap dengan tabletop. Dekat belakang ni ada satu bilik. Katil queen pun tak ada masalah. Dekat bahagian dapur juga ada satu toilet dah siap fully mosaic. Dekat situ kawasan korang untuk mendobi dan ada pintu safety door bahagian belakang. Jom kita naik pada tingkat atas. Untuk bahagian tangga dia, exclusive floor dah siap dengan grill kat sini. Korang naik je atas. Belah sini, bilik pertama, bilik master bedroom. Dah siap dengan toilet hadap depan bilik ni. Ini toilet dia. Cantik kan? Ini bilik kedua dia. Talking pun tak ada masalah. Ada toilet yang attach dengan bilik dekat sini. Rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik air. Rumah ni international lot. Harga dia cuma RM530,000 sahaja. Kalau korang berminat nak beli rumah, boleh roja aku. Ciao.